masalah tabarruk, masalah barakah. Ada orang dia akan jadi rigid. Bila dia tengok orang pakat pergi ke makam, kubur orang soleh dan seumpama dengan, dia kata ni bahaya ni, kalau dibiarkan boleh jadi khurafat. Perbuatan orang ramai, perbuatan manusia secara umumnya itu bukan dalil agama. Itu adalah perbuatan orang ramai, dia bukan dalil. Ini adalah satu kitab Ahlus Sunnah yang membawa banyak dalil. Judulnya Tabarru' As-Sahabah bi Athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karya Alamah Muhaqqiq Muhammad Tahir Al-Kurdi, cetakan Maktabah Al-Qahirah. Tidakkah athar sahabah adalah dalil agama bagi Ahlus Sunnah? Pengarangnya menulis, "Hadza wa qad dhahara laka ayyuhal mu'minun karim mimma taqaddama fi hadzal fasl anna sahabata kanu yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zamal hubb." Wahai mukmin yang mulia, telah nyata kepadamu daripada perbincangan dalam bab ini bahawa para sahabat amat mencintai Rasulullah dengan cinta yang paling agung. Wa yu'azzimunahu haqqat ta'zim, dan mereka mengagungkan baginda dengan sebenar-benar pengagungan. Wa yatabarrakuna bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabarruk, mengambil keberkatan dengan segala peninggalan baginda. Min syurbi fadlatihi minal labani wal ma'i wat ta'ami wal bauli wad dami. Bertabarruk dengan sisa susu, air, makanan, air kencing dan darah baginda. Wal ihtifadhi bi sya'rihi wa thiyabihi, serta menyimpan rambut dan pakaian baginda. Wa jam'i araqihi syarif wa wad'ihi fi qawarir khassatin, mengumpul peluh keringat baginda yang mulia dan meletakkannya dalam botol khas. Wa tamassuhi bi qatarati ma'i wudu'ihi, mengusap tubuh dengan titisan air wuduk baginda. Wa bi nukhamatihi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan air liur ludah baginda. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara kulla dhalika minhum wa yuqirruhum alaihi, dan kesemua itu dilakukan dalam keadaan Rasulullah melihatnya dan menyetujuinya tanpa sebarang larangan atau teguran. Wala syakka anna hadha minhum nashi'un min amiqil hubbi wa azimit ta'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak syak lagi bahawa semua perbuatan tersebut daripada para sahabat adalah lahir daripada cinta yang mendalam dan pengagungan yang luar biasa terhadap Rasulullah. Anda boleh baca kitab ini dan dapatkan dalil-dalil amalan tabarruk.